Ana, bukan nama real, pernah menceritakan bahawa ketika dia tinggal di Kolej Mawar pada tahun 2009, dia mengalami beberapa kejadian aneh yang dia tak boleh nak forget sampai sekarang. Waktu tu, Ana baru je daftar masuk dan dia ditempatkan di satu bilik di Kolej Mawar, di mana bilik itu dikatakan telah lama kosong. Malam pertama Ana di bilik tu, dia terus diganggu. Dia terdengar bunyi air paip mengalir di tandas, padahal tandas masa tu gelap gelita. Kebetulan Ana pula sorang-sorang dalam bilik. Mustahil ada orang lain dalam tandas. Ana bangun dan buka lampu tandas. Memang sah tak ada sesiapa. Paip semuanya tertutup. Tapi yang peliknya, cermin dalam tandas beruap seolah-olah ada orang baru lepas mandi. Malam kedua pula, sekitar pukul 2 pagi, Ana dikejutkan dengan bunyi ketukan yang kuat dari dalam almari. Yang menghairankan, Ana seorang je dengar. Roommate dia seorang pun tak ada yang terjaga. Dia fikir mungkin tikus atau gangguan biasa. Tapi bunyi itu berulang setiap malam dan makin lama makin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tak sabar-sabar nak keluar dari dalam. Malam keempat, roommate Ana tiba-tiba menjerit. Katanya, dia nampak perempuan rambut panjang, berbaju putih, duduk atas siling, sedang memandang ke arah mereka sambil tersenyum. Sejurus selepas itu, lampu bilik berkelip-kelip dan pintu tandas terhempas sendiri. Akhirnya, mereka minta dengan pihak pengurusan kolej untuk pindah bilik lain. Kerana hampir setiap malam mereka diganggu tanpa putus asa. Seolah-olah penghuni bilik tu benci dengan kehadiran manusia. Orang kata mula-mula benci, lama-lama nanti jadi sayang. Betul ke weh? Kolej Mawar adalah antara kolej tertua di UiTM Shah Alam. Banyak kisah-kisah seram yang berlaku yang disebarkan oleh penghuni-penghuni Kolej Mawar di medsos. Kolej-kolej lain juga memiliki kisah seramnya tersendiri, antaranya Kolej Melati, Meranti dan Perindu. Ada tak pendengar Secret Explorer yang belajar di UiTM Shah Alam? Komen sikit, betul ke banyak hantu kat sana?